Assalamualaikum dan hai semua. Apa khabar kawan-kawan? Sihat ke tu? Semoga semuanya sihat dan bahagia selalu. Video kali ni saya nak share masakan ni. Jom. Tadi saya rebus daging. InsyaAllah malam ni kita orang pak suami nak masak karahi daging. Karahi daging Pakistan. Selepas bunyi ni, tunggu dia pusing-pusing dulu. Tunggulah dalam 20 minit. Lepas tu baru tutup api. Takut nak guna ni. Tak meletup. Okay. Ni korang dah 20 minit. Saya panggil pak suami. Tolong tutup, takut. Okey. Okay, lepas tu tongkel tu. Itu pun makan sendiri. Buang wap dia. Tak perlu apa? Biar je. Janjinya pak suami nak buat karahi malam ni. Saya dah siapkan barang-barang dia. Tapi tak tahu nanti apa yang tak ada, nanti dia tambah sendirilah. Pak suami dia minta saya buat roti nan. Saya tengok balik video setahun yang lalu. Saya ikut ni je lah, senang. Airnya 400 ml. 400 ml air. Agaklah segini. Satu sudu besar ni tak penuh sangat. Raginya satu paket. Saya pakai yang 11 gram. Ragi. Ragi dia panggil. Yeast segera. Okey, kita kacau. Tutup. Tutup, letak tepi. Biar dia berbuih. Panjang sangat video ni. Mula ni dia cakap aktifkan yeast. Si Afifah ni. Keluar buih-buih ya teman-teman. Ya, sekejap lagi dia keluar buih. Yeast tadi dah aktif. Sekarang kita masukkan minyak 60 ml. Keluar buih-buih ya teman-teman. Ini 2 ml. Tunggu 8 minit dulu. Lepas tu nanti baru masukkan minyak. Minyak sapi tu kena cairkan. Tepung gandum anggaran dalam 5 cawan ya. Okey. Saya masukkan. Faham. Okey, jom kita bancuh. Yang penting dah ingat bahan-bahan dia. Dia tak lari. Kali ni saya masukkan tepung kat sini. Saya tak suka pun tepung ni. Dia nak 5 cawan. Saya nak buat 1 kilo, tak apalah saya masukkan sikit ni. Macam ni, saya tinggalkan ni untuk tambahan nanti. Saya tak masukkan semua. Saya nak guna untuk sapu nanti masa dah siap. So, saya campur dengan minyak masak sikit. Kali ni saya pakai yogurt. Taruh dalam 2 sudu ya korang. Sikit. Jadi kita rasa. Saya letak dulu 1 sudu kecil. Okey. Saya kacau dulu. Tengok dah 8 minit belum? Oh dah. Ni bancuhan yeast tadi korang. Masukkan sikit-sikit. Kacau. Okey, masuk lagi.
ringan sikit hari ni. Saya buat roti je. Nanti pak suami yang buat lauknya. Masukkan semualah. Kalau kurang air, kita tambah air. Macam tu je. Jadi bahan dia semua dah ada. Sekarang masanya untuk melepaskan geram. Okey. Saya uli dulu korang. Uli-uli di Aidilfitri. Di malam hari. Saya tengok kalau orang Iran tu dia tumbuk-tumbuk macam ni ada uli. Tak tahu apa motif dia. Mungkin supaya meresap kot bahan-bahan cacai ni dalam tepung. Oh, mengah makcik. Okey. Yang ni lah. Okey. Sekarang pukul 9. Ada kat pukul 9. Nanti 9:30 kita tengok lagi. Okey. Sekarang dah 1 jam tunggu, bukan setengah jam. Tadi tersilap saya cakap. Saya tengok lagi video lama 1 jam. Tapi ni lagi 10 minit 1 jam Tak apalah kita buat. Sebab kejap lagi pak suami dah nak balik. Saya pun dah macam ada nak ngantuk-ngantuk sikit. Okey, kita tengok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sekembang mukaku. Okey. Kita buka macam ni. Kita tumbuk macam biasa. Dia hilang. Keluar angin dia. Okey. Cantik kejadiannya Tapi tadi itulah saya lupa nak rasa cukup masin ke tak cukup masin. Boleh lah. Okay. Saya nak buat kecil-kecil je korang. Tak nak besar-besar. Sebelum pak suami masuk, kita kena siap. Tak mau nipis sangat Okay. Ni saya ambil macam ni. Lepas tu bulat-bulatkan. Ni kena satu tangan Okey. Okey. Tak sini tepi ni. Tengok dia tak mendekat kan. Dekat takut juga ni. Sementara nak rakam pak suami buat karahi. Okey. Nanti mesti dia kembang ni. Tak apa, jom kita buat karahi dulu. Tak mendekat. Jom.
Sekarang Pak suami lagi siap-siapkan. Buat apa dia tu? Gosok gigi ke gosok kentang? Gosok halia. Kentang pula. Okay, jom. Kita keluar di depan. Dengan apron-apron. Malam-malam macam orang gila. Nampak bang? Tadi bang? Ni Pudina. Pudina tak pakai lah sini. Berani je. Dengan buat tu raita. Ketumbar ya. Ni daun ketumbar. Kita tua-tua. Okay. Oh, Tak dengar saya abang. kok satu. Sekejap lagi satu. Satu ada pegang? Abang bukan ya. Terus sini ya. Lagi satu. Satu cukup. Dua dia. Dua ya. Cabut akar-akar dia sekali Pegang lah. Tumbar ni akar tadi dia akan berubah juga. Dia tanam baru. Bukan namanya. Ini anak dia. Oh. Yang terbaru. Oh, sedap bau dia. Ha, Cepat dulu. ni kira banyak ni. Dah banyak ni. Okey, sekali pakai Siap. ya. Sedap. Handphone-nya. Sedapkan lah. Ya, dah lepas kan lepas sana. Sanggup dia pagi tadi makan nasi goreng je. Ha, kawan. Ketumbar. Jom. Lepas sangat Alamak, macam nak melekat lah. Okay, jom kita bakar dulu. Okay. Saya letak garlic dengan daun ketumbar. Saya tengok vlog Mak Yam tu. Mak Yam di Pakistan tu. Cantik. Dia punya rutinan. Try juga. Okay. Dia memang akan melekat. Lepas tu nanti kita terbalikkan patutnya. Terbalikkan ni kenakan dekat api. Saya leceh pula nak buat macam tu. Saya tak masak sampai sepenuhnya ya. Nak frozen kan. Masuk dalam ni. Tutup. Siap. Tak belah sana. Tak yang ni. Bungkus. Okey, ni yang cheese tadi korang saya bungkus dalam cheese ni. Apa tadi? Last one. Yang cheese saya tak letak garlic. Biar senang nak tanda. Tadi Pak suami dah rasa apa rasa? Sedap, sedap. Memang sedap. Memang sedap. Lembut lagi. Air dia sapu-sapu je kat buntutnya ni. Kat punggung. Kat belakang. Ni hasil dia. Ni dengan Oh, mak betul-betul jadi mak Pakistan tengok orang kawan. Tepung dengan tepung ni. sepah. Oh, ini bukan kotor kawan. tak nampak ni? Tepung kawan. Tengok dah jadi. Dah Made siap. in. Nak macam mana nak tanda dia nanti ni? Ini saya rasa ni sekali makan saya terima ni. Rupanya. Tahulah, biar puas itu. Ni nanti saya nak frozen kan. Lepas tu nak makan nanti Pak suami nak berapa nanti. Siap masak karahi tu. Karahi belum siap lagi. Belum kali manusia lagi. Dah siap karahi nanti. Baru panaskan lagi. Ni kan. Ni saya nak packing-packing dulu. Untuk frozen. Okay. Okay, Thank you. penat dia kawan makan. Penat dia. Cantik lah. Minat pula saya di hijau ni. Ni akan saya frozenkan. Nanti saya ambil sikit untuk makan sendiri. Masak apa ni nama dia? Masak karahi. Karahi daging Pakistan ala Pak suami. Okey kawan. Ini ya. Bawang merah. Bawang putih halia. Ini kita goreng ya. Kita
Goreng. Merah berapa biji? Ini 2 biji lebih boleh, 2 biji boleh. Dalam sekilo daging lah ya. Ini cili, serbuk cili, ketumbar. Ini menurut suka lah, banyak sikit tak apa. Jintan putih, serbuk lada hitam. Ini daun ketumbar kawan. Tomato, bawang putih blender dengan cili je kawan. Ini bawang putih dengan cili. Tak boleh sikit. Okey, sekarang kita goreng. Ini daging kawan. Dalam sekilo lah kurang-kurang. Halia bawang putih. Dia bawang putih. Okey. Jom Sekarang kita kita taruh di bawang merah. Okey, bawang merah. Bawang putih dan halia. Okey, sampai diperang kawan. Janganlah perang sangat. Biar dia mendidih kawan. Mendidih? Dia Biar dia mendidih? sampai dia masak bawangnya. Biar dia Perang. biar dia keperang lah. Jangan lupa Sedap bau dia. Bang Aco kawan, jangan lupa taruh garam sikit sebab bawang ni kan dia masih berair. Biar dia rasa garam sikit. Kawan. Mesti korang tertanya-tanya apa benda, apa function kepala baik kat situ. Apa bang? Ini Tunjukkan. lampu kawan, lampu jom nak tengok. Tunjukkan. Nampak rasa pusing kan jadi lampu tau. Ini mati. Tengok kawan. Ini hidup semua orang tengok semua apa benda ni kalau tamu datang. Kalau tamu datang dia tengok apa benda. Ini lampu kawan, bukan pipe air Takut dia keluar air. Cuma keluar pipe. Tengok siap ada wire lagi tengok. Ya, itulah Ini matikan lampu. pekerjaan pak suami. Tahu lah macam mana dia buat. Macam terlebih kreatif memang macam ni. Kan nampak perang sikit kan. Dia terus taruh daging supaya nanti perang agak gelap-gelap sikit dia daging dah masak. Tak apa tangannya dah basuh kawan Ini bersih. Taruh daging kawan. Daging. Ini sedap kawan. Kawan, sedap kawan. Iya. Ini banyak sedap kawan. Saya pun bangsu. Suami saya ni orang Aceh tu orang Pakistan. Kawan, ini banyak sedap kawan. Mungkin keturunan Pakistan. Tak Aceh. Aceh keturunan Pakistan ke? Saya keturunan Yaman kawan Keturunan apa? Tahu lah Yaman ni ada benda ni. Makanan dia juga ni. Itu ayah atuk lah kawan Atuk dia Yaman. Kawan. Ayah atuk. Ayah atuk. Moyang Moyang lah. Okey kawan-kawan. Ini coklat dah. Coklat. Dah keperangan dah korang. Lepas tu Pak Sami untuk apa lagi? Kawan, ini serbuk apa nama lada hitam. Lada hitam Lada hitam. yang ori-ori. Jintan putih. Ketumbar. Dengan tangan tak habis. Kalau dengan tepi habis. Blend basah. Oh itu dulu. Ini dulu. Kawan kita kacau kawan. Kita goreng sikit. Saya pun tak dengar. Upah kita goreng sikit. Pakistan dari sana. Ini pustun. Pustun masak macam ni. Pustun macam ni. Peshawar. Sama. Saya nak frozen kan ni. Masuk. Dressing. Lepiskan plastik biar tak melekat korang. Ini senang nak sarapan pagi-pagi. Naknya pakai tepung yang sihat tu. Tepung atar. Tepung gandum yang ori tu. Jom. Iya, Pak Soni. Oh, sudah Dah perang kawan. terang sangat tu. Okey, sekarang kita masukkan apa bawang putih blender kawan dengan cili Bawang putih blender dengan cili. Ini cili kawan. Masukkan kawan. Nampak sedap.
Ni abang belajar kat mana bang? Hah? Kalau cuaca. Okey, kawan abang? Cara dia orang ni? Tambah air sikit. Kawan, ini apa yang Belen tadi dia buat rotinan kawan tempat sini lah nak buang sayang. Nak buang sayang kawan. Oh, mahal kawan. Ada mahal, 20 sen je. Belum kaya kawan. Tengok dapur macam ni kawan. Nanti dah kaya kawan, support saya kawan. Mudimu takkan dilupakan kawan. Okey, macam tu kawan. Banyak Ni kawan. Kawan. Wah, sama. Macam mana nak ambil dia punya tu nanti bang? Nak ambil dia punya kulit? Boleh. Dia apa berkedut je dia. Kalau orang berkedut dia nak tanggal dia kulitnya. Tu jangan kawan. Okey, ni lapar sangat kawan. Mood pun tak baik. Cakap pun tak baik. Mood sangat baik kawan. Kawan, sekarang kita kopek kulitnya kawan Kopek kulit apa? Kulit tomator. Tomator. Kita pakai tomator. Dekat. Makanya kopek sekarang kawan. Ini dah kita kopek kawan. Kawan. Okey, ini dia kawan. Kulit. Tomator. Ini 1, 2, tambah. Ambil. Lenguh korang. Yang pegang kamera ni. Alah, belum suci lah. Nampak betul. Suci kawan juga lenguh kawan. Ini selalunya pakai tripod. Bukan tangan saya yang jadi tripod. Saya dipanggil tripod. Kawan ambil dah. Habis. Alhamdulillah. Tu lagi sikit tu. Tembak apa? Handphone dah nak jadi karahi dia nak masuk dalam karahi. Kawan-kawan kita siap. Baik, siap. Lagi dah. Okey kawan. Kalau bahasa Aceh apa karahi? Maksud karahi? Tak ada. Tak ada. Karabhi ada? Karabhi ada. Karabhi. Karabhi nak sama maksud dia. Karahi tak ada. Tak ada. Kawan. Dah. Ini dah tutup sekarang tutup sekejap. Lepas tu kita cili kawan. Air tak masuk? Nanti. Serbuk cili dulu kita masak dah di perut nanti. Okey. Banyak step Step by step. Okey. Sambung lagi korang. Kita buka kawan kawan. Inilah rupanya kawan. Jadi dia nampak cantik. Terus serbuk cili kawan. Kawan serbuk cili. Bukan tomato merah sebab ini tomato sini yang cantik tomato orang tu dan tomato Indonesia cantik. Tomato kampung. Kampung ni. Bukan mawar, tomato biasa. Ada mawar ke? Ada. Yang menggerutu. Oh. Tomato mawar. Lepas terus serbuk cili langsung cantik ni. Merah Kalau kawan nak kentang boleh taruh kentang. Tapi hari ni kami lagi tak taruh kentang kawan Tak nak? Kasihan saya. Tapi kalau abang punya ni dia berair letak air tu Okey, kawan ini bukan kotor ini hangus je. Dah lama pakai. Letak nanti sakit perut kawan. Tutup lagi? Tutup lagi sekejap. Perlu tambah air rebusan daging kawan. Okey kawan. Sudah. Dah. Sudah.
Matikan api. Main Ya. Isi air. Air apa? Wow, air sampai Oh, Nah, dia kerahi. air hampir siap kawan. Oh, merah. Wow, kawan. Dah merah tak lembam lagi. Pakai kecah. Tengok ada je komplain kalau lelaki masak kawan. Kawan. Inilah penyedapnya. Bukan je nama tu kawan. Ni air urusan daging kawan. Urusan lagi tadi. Inilah penyedapnya kawan. Ini no MSG kawan. Untuk lepas tutup, kita taruh sayur tu kawan. Sayur ketumbar. Ni dah lama lagi. Okey, ini dalam 10 minit. Berapa minit Okey. Okey. Berehat sekejap. Lama masak kawan. Bekas tadi pun boleh masuk wak ketiga. Sedap. Sikit. Oh, dia panas Oh, gitu. Tak ada bawang putih. Ini penentu dia. Ada juga orang yang tak suka. Wow, kawan. Ini sedap. Atau campak sini kawan. Wow. Kita guna ketumbar. Cili kawan Biji-biji je campak terus kawan. Okey, akhirnya siap kerahi. Ini kerahi kawan. Lama masak 1 jam lebih ya. Jom kita makan rotinan. Malam hari. Pukul berapa sekarang? Kopi. Tengok mak, Kerahi. jam dekat telefon apa? Jam sekarang pukul 12.55 kawan. Ni 12.55. Satu baru siap. Tak apa, kami dah kosongkan perut daripada tengah hari. Ha? Mana? Okey. Kita makan kawan Yang siapkan yang rosak dulu kawan. yang ni ambil orang ni ada cheese. Oh ni tak ada. Ni cheese. Cheese ni. Okey. Cheese. Rosak Cheese dulu, dua, biasa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerahi kawan. Dia tak tahan lagi lapar. Bukan kawan jumpa makan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Syukriya Mehrabani. Sedap ke? Sedap. Kan. Daging pun lembut kawan. Ini. Cuma panas. Baru masak. Wow. Rotinya macam mana? Lembut. Saya pun nak ambil yang ni. Makan lah ya malam ni. Malam ni kena makan. Sedap. Ni roti ni Boleh buat pizza juga ni. Roti nan ni tu lah pizza. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru kawan dia. Naknya ada ayam tandoori. Sedap lah. Sedap lah. Wow. Sedap. Nampak hati yang kawan. Roti dia nak ambil yang cheese. Ambil roti kawan, ambil daging. Betul apa dia. Ambil ya. Panas. InsyaAllah. Roti pun lembut tengok. Cheese cheddar. Cheese ni. Memang roti ni. Takut nak ambil daging dia. Panas. Takut tu sayang. Panas.
Nanti sedap. Ya. Oh, kawan tadi mak lembut. Yang ni mana anak kau? Lembut lagi ni. Kat sini lagi. Dia ada sejuk sikit. Ni kena tutup ni. Dia ada sejuk. Dia ada panas. Dulu senyap. Menikmati yang kawan. Kalau kawan boleh cuba buat, memang sedap. Buat yang macam kami buat lah. Memang sedap kawan. Kalau Pakistan kita tak boleh ajar lagi Pakistan. Memang dah makanan dia. Sedap, kerahinya pun sedap. Lain dengan kerahi yang saya buat masa dia. Ini lebih berempah daging ya. Lagi sedap daging dari ayam. Speechless. Kehilangan kata-kata sekarang. Wow. Sedap. Okey. Sampai di sini dulu video kami. Terima kasih korang sebab dah sudi menonton. Okay, jumpa kawan, jemput makan kawan Cuba Cuba buat. tahu. Cuba buat tahu. Kalau dekat sini boleh bagi sikit. Memang sedap. Cuba buat kat rumah Tak tipu, betul sedap. Memang betul sedap kawan. Lepas tu dia tak pakai apa rempah yang bukan-bukan, tak ada. Dia simple saja. Tomato saja. Kawan Okey, jumpa makan kawan. Ya. Okey, jangan lupa subscribe, like, comment and share video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Okey, bye-bye. Bye ya. Gagal diet hari ni. Hari ni gagal diet. Tambah lagi, habiskan. Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Ni saya nak sarapan roti naan. Ini selang 2 hari sekarang. 2 hari ni tinggal. Karahi daging hari tu dah panas-panaskan. Ini roti naannya yang beku. Saya letak kat luar sekejap. Inilah baru nak rasa macam mana kejadiannya selepas dah frozen kan. Akan betik korang. Manis. Enggak manis. Manisnya. Ni betik jiran bagi. Pokok kat belakang. Ni pak suami dah petik sawi. Nampaknya suruh masak sawi hari ni. Tak payah letak minyak. Cuba. Memang tak dekat. Tutup dululah. Mana tutup dia? Pakai tangan dia? Kawan. Ini tangan tahan menderita. Ini ada. Panas. Oh, lembut lah. Masya Allah. Mana tak payah pakai minyak lah. Risau juga jadinya keras nanti lepas frozen. Kita dulu. Sekejap. Lembut tak? Lembut tengok. Ada lembut. Tengok. Pegang je. Wah, meleleh. Tengok. Cheese dia meleleh. Terdalam. Boleh buat lagi. InsyaAllah. Kalau rajin kita buat lagi. Sebab dia tak perlu lama penuli dia.